Assalamualaikum, salam camping untuk semua. Cuti kali ini kami ke Kuala Lumpur baru 3 hari 2 malam di campsite Survival Camp Anjong Carandong. Inilah kisah penuh suka duka, kepenatan dan keindahan alam. Selamat datang ke vlog camping kami. Perjalanan kami mengambil masa lebih kurang 2 jam untuk sampai ke Kuala Lumpur baru melalui Plus Highway. Ini kerana kami singgah sebentar di Warehouse Payung Camp yang terletak di Puchong kerana ingin menukar barangan yang tersilap beli. Mudah berurusan dengan pihak mereka. Akibat daripada singgahan itu, kami terpaksa membeli kemah baru, iaitu kemah jenis Village S. Ingatlah semua, racun itu benar. Okeylah, lepas racun ni, jom kita sambung perjalanan kita ke campsite menuju ke Kuala Lumpur baru. Let's go. Kan dah bunyi alam tu. Kami sepatutnya masuk tadi ke dalam kawasan Taman Tasik Millennium untuk pergi ke campsite. Tapi disebabkan kita follow Google Map, dia terus ke sini, ke KBN Perta. Jadi makanya kita kena U-turn balik dan masuk ke dalam gate Taman Tasik Millennium dan corner ke kanan. Dan terus saja nanti akan sampai ke campsite Anjong Carandong. Jom. Okey, lepas saja kita masuk gate Taman Tasik Millennium tadi, kita akan lalu belok ke kanan dan mengikuti laluan bertar ini sampai ke hujung, sampai ke jalan yang off-road ni, jalan yang bertanah dan berpasir. Okey, so kita ikut sahaja laluan ini sampai je ke depan. Penghujung laluan bertanah dan pasir ini adalah laluan bertar semula. Teruskan pemanduan dan berhati-hati kerana laluan agak kecil. Sehinggalah kita nampak signboard amaran dilarang masuk. Kalau kita dah booking dengan CEO, tak ada hal, masuk je. Nanti CEO datang bila nampak kereta masuk. Okey, selesai part nak masuk. Apa lagi, kenalah punggah barang pula. Jom. Macam iya kan kata? Aduh. Ini kita nak unboxing.
unboxing. Oh, ni kemah Vida Lido Vida Lido. Oh memang punya outer layer. saya tutup lah. Dia ada. Dia ada selalu tu. Mak ada dalam. Ayah ni tak ada. Maknanya kalau guna hak tu lah. Mak ni nak tenang sebenarnya dia kena pancang tapak. Pancangnya ni. Dia kena pancang empat kaki. Baru dia boleh berdiri. Baru dia boleh berdiri. Mak tak ada orang tahu mak. Nampak kan kestrugglean kami untuk naikkan kemah ni. Kemah jenis MX Pro Tepi. Rupa dia macam kemah orang-orang Red Indian dalam cerita cowboy tu. Tapi sebenarnya senang je nak pasang kalau ikutkan. Rasanya 10 minit boleh siap. Tak apa, next time kita camping lagi, kita buat timer. Berapa minit pasang kemah ni. Kita kena lipat. Gerong. Okey. Okey. A few minutes later. Okey, naik kan? Okey. Dia habis. Tengok ais. Hanya boleh isyak seorang kemah baru aku cakap. Mereka tali tu angka. Oh, Inilah dia kemah kami yang dah siap pasang Village S dari Payong.camp. Dari pandangan tepi dah macam burung tengah kembangkan sayap pula. Macam lembaga tengah mengerbang pun ada. What? Bro, what are you talking about, man? Oh, lain macam dia punya imajinasi. Kalah imajinasi Nur. Jom kita pergi tengah lah. Kita tengok apa yang ada. Ini pula kemah ala-ala Red Indian. Our buddies kami punya. Kami juga pasang fly untuk ruang lepak, makan dan masak. So beginilah dia keadaan kawasan kemah kami kali ni di Anjong Carandong campsite ini. Mantap kan? Mantap tak mantap, layankan ajalah. Ini adalah cara membuat bunga api yang paling cepat sekali. Kena belajar. Nampak?
barang yang diperlukan adalah gas dan juga pemetik gas. Kayu api. Tembak. Nampak? Mudah kan? Ikut cara kami. That was easy. Mandi dah tadi. Woi, peluh balik dah. Tak yang Panas. mana? Tak yang mana lagi? Angin tak ada. Angin tak ada lalu. Tu baru sampai tu. Lampu tu. Ya, ada orang-orang belakang. 10 family. Tapi memangnya nak air untuk mancing. Orang memang nak mancing. Ni kan buat lagi belakang. Kapal-kapal tu. Aktiviti. Ya. Tempat sungai dia. Esok cari etok ah. Tak jaya tak tak. Dekat ada dia kata belakang kan ada etok. Sini pun ada tapi ni banyak sebelah sana sana. Oh. Balik naik dalam sikit. Etok tu memang duduk dalam dasar. Dia permukaan Tapi ni. kita kena Dia tak tenggelam dalam kita pasir. kena buat ni. Dekat Dan dasar. ada air. Dekat pasir. Sebab apa dia banyak kat sini ni etok ah. Kan ada satu tempat je. Sungai start semua sungai. Semua ada sungai etok. ada. Sini sampai ke KKD sungai ni. Habis Kelantan sebab apa dia banyak sangat etok? Kelantan Ke orang bela? Ke bela Kelantan etok? dia ambil belah Siam. Thailand. Thailand Bukan dia ikat bela. je ni. Orang ikat atas. Ambil daripada Thailand. Bukannya daripada sungai-sungai kat. Sungai belakang rumah tu tak ada. Ada juga. Tapi sekarang budak-budak sekarang mana cari etok. Tapi etok belah-belah sana je yang banyak pun jual. Belah-belah Pantai Timur, Kelantan. Ganu tak ada juga Ganu. Ganu tak ada, tak banyak. Sungai dia. Dekat Bentong banyak. Bentung ada juga. Bentong Benter. Sungai Benter tu. Benter. Rumah sepupu kau Benter. Banyak tapi tak ada orang cari sebab orang tak pandai nak buat. Dia tak pandai nak salai. Sebab kalau belah kata Garang Kuala Selangor dia jenis banyak yang siput remis tu apa remis dengan apa siput tu. Siput apa? Itu Apa? Siapa ni cakap tu? siput spider. Siput. Ada kat Tanjung Garang Kuala Selangor tu kan? Tepi jalan tu siapa orang jual? Siput apa tadi ni? Sementara Mentarang. Kita pernah makan mentarang. aku beli sekali hari tu. Tak tak kenal. Dia bakar macam mentah dengan berseluk kat dalam tu. Dia tak nak ni Bersih lah. tak bersih lah. Ingat itu family day. Sebelum tu saya pergi tengok tempat. Singgah beli mentara tu, mentara bakar tepi jalan. Tak bersih kot masak Tak dia, bersih. cara dia tu. Kalau betul-betul masak mentarang tu tak tahulah rasa dia macam ni, tak pernah rasa. Syat, Kena lahir kan. Time masak. lama gila Syat main game daripada pukul apa tadi. Tak sakit mata kan? Kena rehat lu. Dah dapat gambar. Tengok siap beli. Tengok siap beli. Ada power lagi ke power tu? Apa? Kau tengok. Dia tulis dia beli 5, 50. 4 jam duduk situ saja Syat dia tengok handphone tu. Ada je. Ninja. I want to be a ninja. I want to be ninja. I want to be ninja. I want to chop, 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 chow down, take chow down to China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kopi Kemilau. Pagi di Anjong Carandong. Oi, sejuk ah. Hari ini hari kedua. Ya Allah. Pagi ni berangin kat sini. Malam tadi tak ada angin langsung. Penuh dah campsite. Mata gila je. Ui, nak mandi pun air nampak. Sejuk kan. Malam tadi peluh gak tidur. Malam tadi tidur peluh gak. Tapi yang best malam tadi ada orang pasang karaoke. Bukan karaoke, radio on. Kong.
Ada dia ingat semua orang dalam satu campsite ni nak dengar bunyi lagu dia. 1:30 pagi dah. Orang semua nak tidur. Tak faham lah. Allah. Ya, Chef beraksi di waktu pagi. Beliau adalah master chef, master of chef, master of the chef. Apa pun boleh lah. Dia teknik memasang penghadang angin di dapur. Pagi ni ada pun orang membuat ritual memperasap kemah. Ya, nampak di bawah tu beliau mencari hasil. Oh, balingan yang mantap. Sebalik asam yang hidup. Orang kaki mancing redah. Joystick ada tu. Rupik. Cepat lah. Sekejap lah. Urut bugur ni. Jangan jadi popok surat kenapa? Dak apa? Ha? Dak apa? Ni tak nak ambil gambar apa pun. Dak apa? My time has come. Allah Akbar. Dak apa? Sekejap je lah. Sekejap tu. Akak udang lah. Water rafting. Water resisting. Water resisting. What? Sebut water rafting dulu. Apa macam mana? Tu. Hello. Hai, hello. Dia hello. Hai. Orang mandi kat sini lah pakai timba tu. Oh, baik. Duduk dah sendiri. Tarik oyak panjang. Bo. Hak sama betul dengan pokok render tu. Ambil apa tali? Dia air
Awak berani lah sampai situ, sampai kat pokok. Gil itu kat dulu. Lampu. Angga je Pak Angga. Telefon saya tak macam tu. Sejuk. Aisyah ada. Berani je sampai di pokok. Pokok renda tu. Hak kat pokok pisang tu. Tak jejak situ. Alhamdulillah, paras air sungai membolehkan kami turun mandi. Memang best. Puas dapat berendam dalam air sungai yang sejuk ni. Baru ikut. Sini Syak campak-campak dah sungai balik. Mana Syak? Syak duduk situ kami tengok. Awak ambil kursi kita lagi awak main. Ni. Wah, misi kan tu. Dah ya. Tanah Syak. Tak pergi hak kecil dia. Tanah Syak. Tanah Syak bukan. Dia macam batu. Dia macam batu. Tanah. Oh, ni di sini penuh ni. Ni penuh kakak tu. Oh, dengar kok. Perfect. Emotional, damn it! Mesti lagi. Apa nak lagi dekat aku? Tunggu dulu. Banyak besar. Okey, ni semua Besar. cik. Mana? Besar semua di situ. Nanti Isyak asingkan. Buang Awi ke Isyak ni? Lagi dua. Awi ke Isyak. Nanti Isyak asingkan. Tak sukses. Clear molek. Tak, patut kita kena buat molek lah. Mulai. Etok. So geng, itu je cerita kami 3 hari 2 malam di Anjong Carandong Survival Camp Kuala Kubu Baru. Terima kasih banyak pada CEO Talk Me. Detail campsite korang boleh tengok kat deskripsi di bawah. Kalau rasa best atau kurang best, tekan like dan drop komen. Yang belum subscribe, tekan butang subscribe, support channel ni. DMT ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga ada manfaat dan input berguna dari apa yang kami kongsikan. Jumpa lagi dalam trip seterusnya insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Sekejap tengok live nak buka.